Ada motor skuter ni mengadu motor dia bau hangit macam terbakar sampai takut nak bawa. Sampai bunyi pun bertukar, makin lama makin kuat, lagi tak berani nak bawa. So itu bunyi yang korang player skuter biasanya akan kena. Tu normal lah. So owner ni datang disebabkan motor dia bau hangit terlampau kuat, and then sampai level motor pun dah tak boleh nak jalan bila dia rem. So makin lama hangit pun makin teruk bau dia. So kita pun buka macam biasalah. Untuk motor baru 150 ni memang kita target bahagian CVT masalah dia. So kita buka, so ketuk bahagian belakang. Bila kita ketuk ada something yang jatuh. Kita pun pelik bunyi apa benda yang jatuh tu. So bila kita buka makin banyak pula benda yang jatuh, habuk bertebaran dalam ni. So bila kita buka, kita tengoklah dawa-dawa dah macam akar kayu bahagian CVT ni. Dan kita perasan bahagian CVT pun dah melibatkan barang-barang performance. Kalau dah nama pun modified performance, so risiko belting putus tu memang ada. So tak boleh nafikan lah. So kita buka macam biasa bahagian puli belakang dan puli depan tu. Kita check condition barang-barang dia boleh pakai ke tak boleh pakai. So kita buka dalam keadaan panas, so agak susah. Kita cabut satu persatu bahagian puli depan, and then bahagian belakang, roller belakang dan sebagainya. Kita akan check condition. Kau tengoklah berterabur roller-roller ni semua. Biasa kalau kes belting putus ni, apa yang kita paling takut? Biasanya kita akan takut bahagian puli depan lah. So first kita akan check bahagian puli fan depan, mana rata ke tak rata lagi ataupun ada kesamakan. Second kita akan check bahagian roller, makan ke tak makan, and then baru bahagian U-clip, and then baru dah yang lain-lain. So kita cabut dulu bahagian belting yang putus, bersihkan sisa-sisa dulu yang tercabut. Jangan tinggalkan sikit pun yang saki-baki putus dalam bahagian CVT korang. So macam biasalah, part pertama kita check detail ialah bahagian roller korang. Bila kita check detail, kita baru perasan, so roller dia makan bahagian tepi. Ini mungkin saki-baki daripada kesan pada belting putus, so akibat dia kasar lah. Kita check bahagian puli fan korang, kita check tampaknya rata cantik lagi, so boleh pakai. Kita cuci lap-lap sahaja. And then kita check bahagian rumah roller korang. Biasanya kalau roller makan terlampau teruk, so rumah roller akan makan. And then U-clip lah, U-clip ni kau perasan dia makan teruk. Sebab apa? Geseran pada belting yang hancur putus. So memang tak boleh nak buat apalah. So U-clip memang tak boleh pakai, kita akan tukar baru. So memang tak boleh pakai. Cuma bahagian puli belakang ni, kita tengok bahagian tengah ni macam tak makan, tak ada masalah. Cuma bahagian atas je lah kasar. So ini kita cuci lap macam biasalah. Harap boleh pakai, tak ada bising. Lepas kita check macam biasalah, wajib kita update dekat customer lah. Apa masalah, apa condition, berapa costing, apa barang yang boleh pakai lagi, apa barang kemungkinan dah tak boleh pakai, dan apa barang yang memang dah tak boleh pakai. So kita akan update semuanya detail kepada customer motor ni lah. So untuk korang mana yang nak hantar motor servis skuter korang, tak tukar tayar dan sebagainya, boleh datang ke mana-mana cawangan Dana Garage. Tak pun apa-apa, korang kontak kita orang dulu lah. Takut terlampau ramai pula customer pun pening juga korang nanti kena tunggu lama kan.